Okey, Assalamualaikum semua. So hari ini kita adakan Carnival Club dan Persatuan. Jadi kita adakan Carnival hari ini ada dua pertandingan, pertandingan Sandwich Showdown dan juga pertandingan Trash to Treasure. Jadi kita adakan aktiviti ini untuk mengisi masa murid lah. Maksudnya lepas dah habis exam ni, kita adakan aktiviti untuk menarik minat murid supaya mereka terus datang sekolah. Walaupun dah habis exam ni kita dah tak belajar kan. Kebanyakannya dah habis belajar, jadi kita nak tarik minat murid datang ke sekolah. Kita adakan aktiviti pada hari ini. Okey, hari ni kita orang tengah buat bag. Hari ni sangat best sebab kita orang buat dengan kumpulan. Hai, saya Ahmad Fadul Rahman. Hari saya dari kumpulan STEM. Hari ni kita orang akan buat trash to recycle to sekejap sekali lagi. Selamat sejahtera. Hari ni kita orang nak buat beg daripada baju. Barang yang diperlukan ialah gunting, pembaris dan marker. Dah. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita orang akan buat, hari ni ada karnival kurikulum. Hari ni kita orang akan buat baju ni jadi beg. Jadi kita orang first kena gunting logo dulu. Lepas tu potong semua ni. Lepas tu kita buat je lah macam mana. Lepas tu dah itu je. Saya membuat sandwich pada hari ini. Kami sangat seronok buat sandwich bersama-sama. Assalamualaikum semua. Saya Nurhara Fazwani, tahun 5. Saya dan kawan-kawan semua tengah buat sandwich. Kita orang tengah buat bahan-bahan untuk buat sandwich. Dengan kawan-kawan semua, kita harus bertanggungjawab semua. Hari ini kami mengadakan pertandingan kelab, kurikulum. Jadi kita orang masuk pertandingan buat sandwich. Setiap kelab akan membuat 5 jenis sandwich yang berbeza. Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat sandwich. Sandwich kita orang sandwich telur dan sandwich tuna. So kali ni kita orang tengah buat potong-potong tomato, basuh-basuh salad, basuh dengan yang lain-lain. Kita nak buat bentuk love. Kita harap kita yang menang. Bye. Okey, hari ni kita akan membuatkan sandwich. Dan kita punya kelab ialah PAI, Pendidikan Islam. Jangan lupa rasa kita punya sandwich. Kita pandai buat sandwich. Kita ada buat 2 jenis sandwich. Yang ni dengan yang macam ni. Okey, terima kasih. Hari ni saya daripada Kelab STEM. Hari ni kita orang buat sandwich. Saya rasa gembira sangat sebab hari ni kita boleh buat sandwich dan boleh belajar cara-cara nak buat sandwich dan belajar untuk buat makanan-makanan yang protein dan bersihat dan berasihat. Terima kasih.